Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya semakin kita lanjut usia, kita harus dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cari kawan-kawan yang juga ajak kita kepada memikirkan tentang hari akhirat, persiapan kematian, persiapan tentang bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan lagi kita masih lagi campur dengan kawan-kawan yang fikir tentang nak pergi melancong ke negara-negara yang mungkin jarang-jarang orang pergi. Kita dengar orang tu pergi Europe, kita pun kata kita nak menjelajah Europe, kita pun tak nak kalah, kita tunjuk gambar-gambar, kita berbual dan bincang tentang tempat-tempat lain yang mana kita nak pergi. Sampai bila kita harus nak jadi orang yang fikir tentang dunia, sedangkan orang-orang sebaya kita ada yang dah terlantar, ada yang dah sakit, ada yang tidak faham lagi bagaimana untuk melaksanakan ibadah soleh dalam keadaan yang mungkin lumpuh, mungkin dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang susah bergerak dan sebagainya, masih lagi memikirkan tentang dunia. Kita harus fikir tentang hari akhirat kerana kita tak lama lagi.